Alhamdulillah hari ini kita melancarkan program akademi kemahiran Kelab Bakti Gunung Keledang. So tempat ni kita peruntukkan untuk program kulinari lah, iaitu program memasak, program bakery dan juga barista. So hari ini kita dah menjayakan program yang pertama. Seramai lebih kurang dalam 30 peserta yang hadir pada hari ini, turut dihadiri oleh yang berhormat yang bahagia Datuk SS Kerajaan Negeri Perak yang sudi datang untuk merasmikan program pada hari ini. Saran kita memandangkan kat Keledang ni kita lebih kepada program kebajikan. So kita akan fokus mereka yang kata B40 kurang upaya dan juga anak-anak yang miskin di bandar ini, terutamanya golongan yang dewasa yang kata tak ada sumber pendapatan. Kita bawakan mereka ke sini untuk kita bagi ilmu memasak, ilmu mencari menguruskan kewangan dan sebagainya untuk mereka ni boleh berjaya di masa akan datang, insya-Allah. Seperti mana dalam ucapan saya tadi, kita hari ini apabila program buat dekat sini, mudahnya tempat ini sebab di lapangan ni adalah sebelah saya ni adalah pasar malam, pasar Ramadan, medan kopik. So mereka-mereka ni bila kita bagi ilmu dan sebagainya, mereka terus praktikalnya di sini. So mereka terus ke lapangan untuk berniaga dan juga mereka punya bidang masing-masing lah. Kemudian sasaran saya apabila mereka ni kalau golongan yang muda, mereka ni tak ada tempat untuk nak melanjutkan pelajaran, kita juga dah bekerjasama dengan Kolej Hazar di kulinari. Kemudian Hazar juga dia ada beberapa networking lah di Kuala Lumpur dan memerlukan pekerja dan sebagainya. Dan inilah sasaran kita untuk mereka ni boleh pergi ke kolej dan juga terus mendapat pekerjaan yang mereka idamkan lah. So sasaran gaji mereka mungkinlah mesti boleh mencecah, kalau mahir boleh jadi ke 5,000 ke 6,000 lah untuk permulaan. Kalau mereka ni mahir lagi, mungkin boleh jadi angka tu lebih meningkat. Dan juga why not, mana tahu kita juga ada connection dengan hotel-hotel untuk di luar negara dan sebagainya. So orang boleh pergi ke luar negara dan sebagainya. Kita akan operasi tempat ini apabila hari ini dah launching. So kita akan bekerja dengan pasak. InsyaAllah Januari kita dah start dah. Kalau boleh saya mensasarkan setiap minggu ada program-program, 3 program yang saya sebut tadi buat di dekat sini. Untuk makluman, Kelab Bakti Gunung Keledang juga ada perancangan yang lebih panjang lagi, iaitu kita pun akan buat program menjahit yang kita pun dah kenal pasti di mana tempatnya, di belakang SUK. Di situ kita akan buat program menjahit. So maknanya kat Keledang ada 2 perkara yang kita buat, program TVET, iaitu menjahit dan juga program kulinari. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak dan juga Datuk SS Kerajaan Negeri Perak, Datuk Suhaidi, kerana banyak bagi peluang kepada Kelab Bakti Gunung Keledang dan juga peluang-peluang dan ruang-ruang pada kami untuk terus ke hadapan Kelab Bakti Gunung Keledang ini.